enter, yes. Okay, korang tengok kod dia. Nampak dah hilang kan? Guys, korang ada tak masalah yang keluar engine light macam ni? Dah start engine pun dia keluar. IC-V8 kebanyakan kena, Y15 selalu kena benda macam ni. Okay guys, korang kena ada benda ni lah. Korang tak perlu hantar kedai lagi. Korang pakai ni je. OBD2, EOBD. Korang menggunakan ni. Ni kereta punya tapi boleh menggunakan kat motor. Korang kena ada soket dia. Okay. Kejap lagi kita akan tunjuk macam mana nak guna dia. Okey, ni alat dia. Soket ni korang kena ada untuk motor lah. Nanti kita akan masukkan dekat beg kuning dia. Kalau korang nak, kita akan masukkan untuk soket dia. Yang ni beg kuning dia lain. Korang kena beli ni, lepas tu kena beli ni lah. Kalau korang nak soket, komen dekat bawah. Nanti kita akan masukkan. Yang ni kita akan masukkan dekat beg kuning dia. Okey, dah ada soket kan? Okey, lepas tu korang just masukkan saja macam ni. Okey, dia akan keluar, dia akan hidup lah. Lepas tu dekat bahagian sini dia ada untuk korang set up apa-apa, bahasa ke apa ke. Tapi yang tak penting, korang just exit keluar, tekan enter. Okay, dia akan scan Okay, dia akan scan. Tahulah apa kerosakan motor korang. Okay, nampak kod found 1. Nampaknya kod dia semua okey, cuma kod dia je. Okay, korang tekan dekat bahagian bawah ni kod dia kan. Okay, korang tengok Okay, kita try tekan enter. Yes. Okay, korang tengok kod dia. Nampak dah hilang kan? Menggunakan OBD2 EOBD macam ni je, nampak? Jadi korang tak perlu hantar kedai lagi. Korang just buat sendiri je dekat rumah. Dah pandai? Nampak tak? Contoh kalau korang tak hilang, betul-betul ada rosak, dia akan keluar dekat sini. Okay? Dia akan ada keluar dekat sini. Apa masalah? Nampak? Jadi tak ada masalah lah. Nampak? Dia dah ada keluar macam ni. Jadi motor korang tak ada masalah. Tapi kalau korang dah buang kod dia pun tetap ada keluar, tu ada masalah. Okay? Yang mana berminat nak dapatkan, boleh dapatkan dekat beg kuning sekarang. Jangan lupa like, follow, komen dan share untuk review seterusnya. Dapatkan sekarang